Ini ada 3 benda yang pokok tegas susah nak sorok daripada pasangan dia. Kalau korang tengah kenal seorang lelaki dan dia asyik cakap dia bukan pokok ataupun dia dah lama berhenti kan, korang kena tengok video ni sampai habis, sebab ujung video ni ada cara untuk kenal sama ada korang tengah bercakap dengan lelaki yang jujur ataupun lelaki yang cuma pandai sembunyikan ketagihan dia je. Sebelum tu korang follow dulu supaya tak terlepas info menarik kat akaun ni. Korang like dulu, share dulu supaya ramai orang belajar juga. Nombor 1, kau boleh tengok dia punya muka. Sebab ada setengah pokok tegar tu, muka dia nampak kusam, kemerah-merahan ataupun kurang seri tau. Sebab badan dia dah lama terdedah dengan asap rokok hari-hari. So nombor 2, kau boleh tengok dia punya bibir. Cuba kau tengok bibir dia betul-betul lah. Dia tak semua lah, tapi ramai je pokok tegar yang ada kesan kehitaman pada bibir dia. Terutama kalau dah merokok bertahun-tahun. Kalau lepas hisap rokok, lagilah ketara. So yang ni memang susah nak sorok lah. Nombor 3, gusi dengan gigi dia. Gusi boleh nampak gelap lah. Gigi pula boleh jadi kuning tau, walaupun dia rajin gosok gigi. Kadang kalau kau tengok dia senyum pun dah boleh bagi hint dah. So cara dia, kau jangan terus tuduh based on satu tanda ni je. Tapi kalau korang nampak 2-3 tanda ni serentak kan, kau tanya je terus, kau jangan takut. Sebab lelaki yang jujur ni biasanya dia tak ada masalah nak jawab. Yang selalu melenting ni kadang-kadang banyak benda dia sorok. So aku nak tanyalah perempuan kat sini, kalau bakal suami korang sorok yang dia sebenarnya pokok tegar sebelum kahwin kan, so bagi korang itu red flag ke ataupun masih boleh dimaafkan? Cuba korang komen.